hati. Tabung emas semakin penuh, memberi dengan hati yang tulus. Irama kita berguna, ketenangan jiwa terasa halus. Henti emas, Fauzi bermain. Bulan Ramadan, tak letih berdamai. Kenangan manis, penuh pemeraih. Di hati terpahat hingga usai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pukul 10.31 tengah malam. Suara saya dengar tak? Siapa yang menonton sekarang, minta tolong komen dekat bawah. Suara saya jelas ke tidak? Jangan tak jelas pula. Sekejap ya. Testing. Cubaan 1, 2, 3. Minta tolong komen dekat bawah suara saya jelas ke tidak. Jika tak jelas, ya. Kita start sekarang pukul 10.30. Sangat jelas. Okey, Puan Azian Hassan kata sangat jelas. Terima kasih. So, minggu ni saya upgrade sikit lah. Saya gunakan handphone. Kemudian saya ada laptop kat depan saya. Ada mikrofon ni just dummy. Yang ni mikrofon ini. Harap-harap jelas lah. Minggu lepas saya tak puas hati, sangat tak jelas kan. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton malam ni. Kita bermula lewat sikit pada malam ini. Sebab yalah, kita dah menjengah ke bulan Ramadan. Hari ini 3 Ramadan 1446 Hijrah. Bersamaan dengan 4 Mac 2025. Jadi konti emas Fauzi Sabri bersiaran lagi setiap minggu hari Selasa. Tapi kita mula lewat sikit 10.30. Kalau hari biasa tu kita start pukul 9 malam. Jadi istimewa malam ni kita akan bersama dengan 3 orang tetamu yang hebat ni. Yang istimewa dan hebat. Mereka ni semua anak muda. Kategori anak muda maknanya mereka ni bawah 4 series lah. Macam saya ni dah 4 series kan. So mereka ni bawah 4 series. Jadi jemputlah semua yang menonton, share dulu kita punya live ni supaya ramai lagi yang boleh menonton pada malam ini. Jadi sebelum saya mula tu, saya nak share dulu. Sekejap ya. Saya nak share sedikit tentang harga emas dan apa-apa benda yang lain lah. Apa benda yang saya nak share hari ni ya. Sekejap ya. Share. Okey. Alamak, to stage. Okey, nampak ya stage saya? Nampak saya punya sharing sekarang? Boleh tolong share lah dekat grup-grup tu. Saya pun tak sempat nak share dekat grup-grup. Okey, ini dia konten Emas Fauzi Sabri. Malam ini tajuk kita bertuahnya kenal emas sejak usia muda. Kita ada 3 orang tetamu hebat di situ. Sebelum kita perkenalkan mereka, mari kita tengok dulu. Tapi dekat ni ada lagging sikit lah. Ada lag sikit dekat handphone saya. Dekat wifi rumah ni. Sebentar ya. Kenapa ni? Saya salah share ke? Sekejap. Sorry, salah tekan slide lain. Sekejap ya. Sekejap. Pada teknikal, masalah teknikal. Jadi sebelum tu saya perkenalkan dululah saya punya tetamu kita hari ini. Saya mulakan dengan ladies first. Saya perkenalkan dulu. Ini dia, to stage Cikgu Hakimah Saleh. Assalamualaikum, apa khabar Cikgu? Boleh panggil Cikgu ke nak panggil Hakim saja? Mana-mana boleh. Mana-mana boleh? Okey, ini Cikgu Hakimah ni juga sekarang dah guru emas jugalah.
Ni sampai mengajar betul dekat sekolah, kemudian jadi executive partner KAB Gold, bertaraf Gold Group Manager kan sekarang. Betul. Betul. Putus-putus suara tu. Oh. Macam mana sekarang? Okey. Boleh. Nanti kita akan lebih detail perkenalkan Hakimah ni. Kemudian kita yang tetamu kedua kita adalah ini dia. Ini my Mr. Introducer saya. Cikgu juga, seorang guru juga, saudara Afiq Aiman Aznan. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah sihat. Abang Fauzi macam mana? Alhamdulillah sihat saja. Bersiaran dari mana tu? Bersiaran dari tanah air. So, tadi tarawih kat mana? Kat rumah ke kat masjid? Kat masjid, alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezeki, kesihatan. Buat berapa rakaat? Buat 8. Faham nampak. wajib 20. Tapi kalau kita nak awalkan, kita habiskan 8 lah. Kita witir sendiri lah. Okey, nanti kita berkenalan lebih lanjut dengan my Mr. Introducer ni, Cikgu Afiq ni. Kemudian kita ada siapa di sini? Ini dia, saudara Aiman Hafiz. Aiman, Assalamualaikum. Ada tak tu? Gambarnya mana? Waalaikumsalam. Memang dia ada masalah teknikal sikit, tak boleh buka kamera ni. Oh, ya ke? Pakai handphone ke apa? Tak apa, jadi suara clear tu. Suara clear. Clear Tak apa. kejap lagi tengah settle sikit. Tak apa, boleh setting dulu. So Aiman ni sekarang berada di mana, KL ya? Aiman, sekarang berada di KL ya? Okey, Aiman setting dulu. Kamera kita apa semua, boleh try log up, keluar dulu, kemudian boleh masuk balik nanti ya. Okey, itu dia 3 orang tetamu kita malam ini. Nanti kita akan bersembang lebih lanjut dengan mereka. Sebelum tu saya nak tayangkan dekat sini masalah saya punya ni tadi Sekejap ya, harga emas hari ini dia agak lag kat sini. Sekejap. Ding. Okey, dah. Okey. So kita tengok harga emas sepanjang minggu lepas. Graf cartas harga emas mingguan sepanjang minggu lepas. Bermula daripada minggu lepas kita bersiaran hari Selasa 25 hari bulan. So bermula 26 hari bulan. Mari kita tengok ya. Okey, ni dia, nampak tak? Okey, ni harga emas kita pada 26 hari bulan. Harga dia adalah 400, harga uncak emas bermula 26 hingga hari ini 4 Mac. So pada hari Rabu dia RM450 segram. Kemudian dia mencanak sedikit 453. Mencanak banyak lah ni puncak dia kan. 453. Kemudian ni hari Khamis, kemudian hari Jumaat dia turun dari 447. Dan harga paling rendah sepanjang minggu lepas adalah RM446 segram. Hari ini 1 Mac ni saya tengok ramai orang borong. Saya tengok daripada ni ramai sangat orang yang memborong pada harga 446 ni. Kemudian dia naik RM1 jadi 447 dan kekal pada hari berikutnya semalam. Dan hari ini dia meroket semula ke 452 segram. So ini adalah harga uncak emas biasa sebab dia adalah benchmark lah, indikator lah. Kalau uncak emas plus tu dia just lebih rendah 8 ke RM9 daripada harga uncak emas biasa ni, begitu. So ini adalah hari ini punya harga. Kalau kita tengok harga uncak emas biasa ni, harga dia adalah 452 segram. Tetapi menariknya boleh beli minimum 0.2 gram, iaitu harga dia hanyalah 0.2 gram ni hanyalah bersamaan dengan RM90.40 sahaja. Jadi
tak ada alasan kita rasa kita tak mampu beli sebab kita rasa harga emas dah mahal, dah cecah 400 lebih, 452. So kita rasa kita tak mampu beli. Tetapi dekat platform Uncak Emas KAB Gold ni ada pilihan yang membolehkan kita beli serendah 0.2 gram sahaja. Jadi harga dia RM90.40. Sesiapa yang tak mampu nak beli 1 gram satu bulan boleh beli 0.2 gram setiap bulan. Maknanya dia beli setiap bulan 0.2 gram, bila cukup 5 bulan dah boleh dapat 1 gram. Jadi begitu. Jadi harga Uncak Emas Plus pula adalah 443. Murah RM9 berbanding harga Uncak Emas biasa. Tetapi Uncak Emas Plus ni macam kita cerita minggu lepas, dia ada syarat dia iaitu belian minimum dia 1 gram, tak boleh 0.2 gram. Kemudian nak keluarkan emas fizikal dia minimum mestilah kena cecah 100 gram, barulah kita boleh keluarkan. Tetapi kelebihan dia, harga dia lebih murah dan spread dia lebih rendah. Kemudian buyback dia sama sebab spread dia rendah, jadi buyback dia sama RM411 dan boleh dijual kepada buyback ni, istilah dia maksudnya jual balik kepada KAB Gold beli balik, jadi anytime boleh jual macam tu. Okey, siapa belum ada akaun Uncak Emas bolehlah buka segera, malam ni pun boleh buka. Okey. Okey, kita tengok balik, kita on stage balik kawan-kawan kita kat sini. So ladies first lah saya rasakan. So ladies first lah kan. Okey, kita bersama dengan Cikgu Hakimah ni. Hakim lah saya panggil. Memang orang panggil Hakim ke? Hakim ya? Biasa orang panggil, kalau dekat sekolah orang panggil Kim lah. Ya ke? Okey, sebelum kita mula, kita tengok dulu komen-komen ni berkawan-kawan kita yang menonton sekarang ni. Ini Master Koi. Assalamualaikum. Assalam. Sahabat Pau. Waalaikumsalam. Kemudian ada Cikgu Suryati juga. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Tuan Zubir kita, terbaik. Terima kasih Tuan Zubir. So, nak bermula berkenalan dengan Cikgu Hakim ni. Cikgu Hakim. Cikgu Hakim ni sekarang dah berusia baru 27 tahun kan? Betul. Bila mula kenal emas tu? Maksudnya, bila mula kenal emas? Lebih kurang masa COVID dulu. Masa COVID-19. PKP lah. Tahun 2020? Lebih kurang 2020 ke 2021 macam tu lah. Oh, lebih kurang macam saya lah. Tak apalah, sebelum bermula, boleh tak Cikgu Hakim perkenalkan diri dahulu, graduate daripada mana, sekarang mengajar di sekolah mana, yang mana boleh, yang sulit janganlah. Perkenalkan diri sedikit. Okey. Terima kasih kepada Tuan Moderator, Tuan Zubir. Nama saya Hakimah Saleh. Sekarang saya mengajar di sekolah rendah sebagai guru kepada anak-anak istimewa di Gemas Negeri Sembilan. Gemas Negeri Sembilan. Asal orang mana? Saya asal orang Melaka. Orang Melaka. Lepas tu mengajar dekat Gemas. Sebelah je lah, dekat je lah. Okey lah, tak apalah. Grade dari mana? You mana? Saya daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Upsi. Ya. Okey. Ambil kos apa? Kos pendidikan lah. Dulu saya ambil kos pendidikan awal kanak-kanak, tapi bila posting tu dia lari sikit. Okey, cikgu, saya panggil cikgu lah. Bila cikgu ni memang panggil cikgu. Cikgu Hakim lah. Start mula kenal emas ni pada waktu pandemik COVID tahun 2020 ke 2021 lah. Apa yang menyebabkan, maksudnya bukan saja kenal tetapi mula bertindak menyimpan emas pada ketika itu? Apa yang mencetuskannya pada ketika itu? Kenapa nak bermula? Sebelum tu ada tak ni? Sebelum tu kan kita tak beli jewellery, barang kemas. Masa tu juga lah, saya baru macam ni cerita dia. Saya masa tu belum kerja lagi kan, belum habis belajar. Kira saya dekat ujung-ujung tahun pengajian je. Jadi masa tu kita semua belajar daripada rumah lah, online kan. Jadi
tiba-tiba saya terfikir lah, macam mana saya nak simpan tapi simpanan tu bertambah. Jadinya saya Google lah dan saya terjumpa, orang kata kena simpan emas. Jadi tindakan saya setelah itu, saya kalau pergi mana-mana mall ke shopping kan, saya rajin ronda kedai emas sekali je. Macam tu. Saya akan ronda-ronda kedai emas je kan. Tapi orang tak layan pun lah saya sebab budak lagi lah. Ya. Dan setelah itu saya ternampak status WhatsApp kan. Status WhatsApp kawan saya, dia perkenalkan emas. Tapi syarikat jiran lah. Dan saya approach lah. Setelah itu saya sebelum tu lagi dekat-dekat lah masanya. Saya telah cuba untuk membeli lah. Masa tu saya belum beli lagi dekat syarikat jiran tu. Saya beli kat kedai emas. Gila sikit. Masa tu harga barang kemas ketika itu baru harga dalam RM204 per gram. Tapi dia campur upah campur-campur jadi RM240 per gram. Jadi bila saya kenal emas syarikat jiran tu, ketika itu saya belian pertama saya RM240 juga. Macam tu. Jadi saya tengok jauh beza walaupun waktu tu agak sedikit berbeza lah. Macam tu. Okey. Maknanya mula-mula beli barang kemas jugalah dulu. Kemudian pada tahun 2020 ke 2021 mula membeli gold bar ataupun dinar ni. Tetapi dalam bentuk akaun lah masa tu. Dekat syarikat sebelah. Betul. Beli dalam akaun dulu, maknanya belum tak terus beli gold bar ataupun dinar seketul, tak lah. Beli dalam akaunnya dulu. Belian pertama dalam akaun, lepas tu saya terus withdraw kan? masa nampak harga nampak tu saya terus grab 1 dinar. Ya ke? 1 dinar masa tu tak sampai lah, baru 1,100 tak sampai 1,100 macam tu lah. Pada ketika itu 1 dinar pada ketika tahun 2020 tak sampai RM1,100. Maknanya 1,000 lebih kurang lah macam tu. Okey, terima kasih Cikgu Hakim. Kita bersama dengan Niha, seorang anak muda lagi yang belum perkenalkan diri lagi tadi. Saudara Aiman Hafiz, sekarang menetap di KL kan? Asal orang Nagowi dekat lah kan? Seremban kan? Okey, Aiman ni cuba Aiman ni gradual daripada UIA, betul? Ya, betul. Ambil kos apa? Saya lulusan ijazah sarjana muda undang-undang dan juga ijazah sarjana muda undang-undang syariah. Okey. Double degree lah. Sekarang dah bekerja di sebuah bank ya? Jadi pegawai bank? Ya, betul. Saya bekerja sebagai pegawai syariah di sebuah perbankan Islam lah. Okey, menarik. So, Aiman ni usia sekarang berapa? Usia Usia ni rasa sikit 18. 18? Usia rahsia jom. Artis sangatlah. Rahsia. Kita bila orang cakap rahsia, kita rahsiakan saja, tetapi tengok wajah tu masih muda lagi lah. Bawah 30-an rasanya. Bawah 30 sampai. Maknanya belum capai 3 series lagi lah. So, ceritakan sikit macam mana Aiman mula kenal dengan dunia emas ni. Gram pertama tu bila dan kenapa? Apa yang menyebabkan Aiman tercetus untuk buat simpanan emas? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali saya kenal dunia emas ni, sebelum saya cerita macam mana saya kenal emas ni, kita ke belakang balik lah macam mana mula-mula saya boleh tercetus ataupun ada kesedaran untuk mula simpan emas ni. Saya memang pada asalnya minat bab-bab kewangan lah, personal finance, bab-bab pelaburan. Cuma masa zaman belajar tu kita kekurangan bajet, kita tak ada duit sendiri kan. Tapi saya dah pernah ada pengalaman kena scam ke apa, termasuk skim cepat kaya lah.
tak adalah skin cepat kaya, tapi masa tu ada masa tu baru naik pasal cryptocurrency. Cuma masa tu Bitcoin tengah mahal, tapi adalah scam-scam yang macam cryptocurrency yang tak berlesen, yang tak famous. Jadi ada kenalan yang ajak saya. Masa tu duit memang duit simpanan yang ada. Saya ingat lagi 100.5 je. Itu memang simpanan. Zaman-zaman tak ada duit, tak buat kerja part time. Memang duit tabung. Tapi dia racun saya. Dia ajak, okay ni setiap bulan kalau masuk cryptocurrency ni akan ada return. Dia ada bagi satu table. Saya ingat lagi. Table tu dia kata dalam masa 10 tahun dia berganda berapa banyak persen lah. Tapi saya akan jadi jutawan katanya. Wow. Jadi dengan bermodal 100.5 tu masuk dengan tak tahu apanya, dalam beberapa, rasa bulan pertama, bulan kedua tu nampak untung tu. Bulan ketiga tu dia dah macam delay, ada delay payment, tak ada masuk apa-apa return kan. Jadi lama-lama bising-bising dalam grup tu, last rupanya dengan kawan-kawan tu sekali tak boleh nak, yang perkenalkan saya tu pun dia tak boleh nak buat apa, tak boleh nak settlekan masalah. Hangus duit tu. Lepas tu saya dah tak percaya benda-benda macam ni. Saya kerja part time, dah ada duit. Kerja part time duit tu kawan ajak main trading. Masa tu trading, famous trading forex, trading komoditi, minyak apa semua. Trading, sekali masuk duit, 100 lebih, 1% untung kan. Masa tu terikut-ikut, duit part time tu separuh saya masukkan trading, hangus. Jadi dah ada pengalaman duit hangus ni beberapa kali. Waktu tu memang tengah belajar, baru kerja part time tapi duit dah hangus. Jadi waktu 2021 saya intern di Mahkamah Syariah Seremban. Masa tu intern. Di situlah ada seorang pegawai IT ni dekat mahkamah tu yang perkenalkan saya dengan KMB Gold. Abang Fauzi ni lah, untuk para pendengar, untuk pengetahuan para pendengar, Abang Fauzi ni lah yang datang perkenalkan saya KMB Gold ni. Masa tu masa tadarus kan? Bulan puasa juga kan? Ya, dia pun bulan puasa dalam bilik meeting, seingat saya. Bilik meeting tingkat 4 tu, bilik meeting ketua hakim. Tingkat 4, betul. Dia perkenalkan, mula-mula tu dengar, sebab kita dah aware emas ni memang sebagai satu pelaburan. Tapi masa tu kita tahu emas ni macam mahal. Nampak gold bar, nampak gold coin tu beribu kan, tak mampu nak beli. Tapi tiba-tiba Abang Fauzi datang, dia cerita KAB Gold ni macam ni, ada uncang emas. Yang buat tertarik dia satu sebab dia perkenalkan ada Dr. Daud Bakar. Itu salah satu penyebabnya saya macam tertarik dan saya percayalah yang ini bukan lagi scam, bukan sekadar sembang kencang kan. Dr. Daud Bakar, lepas tu konsep dia mudah, beli emas, ada fizikal, ada uncang emas. Uncang emas ni masa tu paling rendah minimum 0.25 gram. Waktu tu kita tengok macam RM60 lebih je kan masa tu. Masa betul, RM60 lebih. Itu kita rasa macam, boleh, tak ada hal lah nak start. Dah masa intern pun dapat allowance. Abang Fauzi pun datang time gaji, betul-betul kena. Kita start lah dulu. Kita tengok. Itulah. Sebelum tu memang tak ada apa-apa lah, tak ada siapa perkenalkan tentang emas, apa semua tu. Dan itulah start saya kenal emas. Alhamdulillah, terima kasih. Itulah antara kesyukuran saya bila berjaya convince, meyakinkan anak-anak muda ni tentang emas ni. Sebab kalau orang yang dekat usia pertengahan dah kerja tu, biasalah mereka dah berasa sendiri guna duit, belanja sendiri apa semua. Jadi mereka biasalah, mereka rasa nak selamatkan sebahagian simpanan dia dengan emas apa semua, mungkin dah ada kesedaran. Tapi anak muda ni susah nak dapat kesedaran sebab dia tak rasa, tak pernah rasa susah. Dia kata emas ni pun lambat kaya, kenapa nak simpan emas apa semua kan. Ada banyak lagi cara lain macam kripto apa semua yang lebih cepat lagi. Okey, tak apa, Aiman, nanti kita pergi balik ke Aiman. Kita pergi balik ke introducer. My introducer ni
Okey, Assalamualaikum balik lagi. Cikgu Afiq. Ya, Cikgu saya. Afiq ni orang outside lah. Maknanya dia introduce saya. Maknanya saya join KBGO ni melalui beliau. Jadi beliau ni pengalaman dengan dunia emas ni panjang lah dah. Berapa puluh tahun kita tak tahu, nanti dia terangkan lah. Usia sekarang berapa? Usia sekarang Alhamdulillah menginjak kepada tahun ni usia ahli syurga. 33 tahun. Oh, 33 tahun. Usia ahli Tak syurga. muda Baru sangat tadi tengok. lah. Baru tadi tengok post orang. Memang sesuai lah dijemput tu, maksudnya pengalaman yang panjang dengan emas ni. So nanti pada sesi kedua nanti boleh kita detailkan lagi apa syoknya, kenapa bestnya, kenapa bertuah ni kenal emas pada usia muda. Jadi sesi pertama ni boleh Afiq ceritakan kat kita semua bila, apa yang tercetusnya dan bagaimana Afiq boleh rasa nak menyimpan emas dalam bentuk gold bar dengan dinar ni. Silakan. Pada tahun bila? Okay, usia sekarang mungkinlah tak begitu muda, tapi Alhamdulillah saya mendapat kesedaran celik emas ni pada usia yang muda lah. Semuanya bermula dengan paksaan, dia bukannya dengan kerelaan sebenarnya. Bukan paksaan juga, tapi ikut-ikutan seorang sahabat saya, arwah lah, dah tiada lagi. Dia sahabat baik saya yang bernama Izzat lah. Dia ada menyimpan emas. Sudah lama lah, maknanya dia lebih celik emas lagi sebab dia orang Kelantan. Dia rapat. Orang Kelantan ni dia rapat dengan emas. Jadi dia telah menyimpan dinar dan dirham. Jadi satu ketika dia tunjuk dinar kepada saya, tak nak kesimpan macam ni. Jadi saya boleh juga. Masa tu saya belajar IPG dalam lingkungan umur 20 lah, 20. Jadi mendapat allowance, saya menggunakan allowance tersebut untuk membeli 1 dinar pertama. Pada masa tu 2000 berapa 2017. Tapi saya belajar lebih awal dalam 2010 macam tu. Saya dah celik emas dah. Dengan simpanan emas pertama saya 1 dinar lebih kurang 700 je. 700 lebih sikit je. Maknanya pada masa itu terus grab beli emas fizikal 1 dinar terus. Tak ada 1 gram, tak ada start 1 gram. Bukan simpan dalam akaun lah. Maknanya terus beli emas fizikal melalui syarikat. Pada syarikat itulah. Masa tu beli terus 1 dinar. Sebab apa? Masa tu memang kita dengan internet gadget-gadget ni tak berapa ada lagi. Jadi saya pun beli melalui perantaraan tangan lah. Kawan saya ni tolong beli. Okay. Jadi dari situ saya miliki 1 dinar pertama. Ikut-ikut je. Berapa harga dia masa tu? 700 something lah, 700 something. Hari ni 1 dinar bersama dengan berapa? Siapa boleh cek? Boleh komen kat bawah. 1,900 Ada kot? Cek lebih Cikgu Su, boleh tengok dekat tu. Nanti tengok, lepas tu komen dekat bawah 1 dinar hari ni bersamaan dengan berapa. Okey, siapa yang menonton ni ada 19 orang sekarang dah, 20 orang kejap. Lepas tu bolehlah komen-komen dekat bawah, nanti saya naikkan komen tu dekat atas. Jadi Cikgu Afiq sambung lagi. Itu je lah. Maknanya itulah. Ada lagi. 1 dinar pertama tu datangnya yang ni sebab masa tu allowance IPG dia datang sedebuk. Sedebuk maksudnya dia bagi duit sedebuk, belilah. Pandai-pandai lah jimat untuk 6 bulan. Jadi saya ada banyak duit. Saya pun tak tahu nak buat apa. Masa tu lah saya belilah emas lagi. Saya beli lebih kurang dalam berapa dinar. Banyak duit je. Tambahan 6 dinar. Itu sebab ikutan-ikutan je. Iyalah, IPG ni dia ada allowance kan. Dia ada gaji terus macam Fatin jugalah, anak Cikgu Su tu. Dia datang sedebuk untuk 6 bulan terus. Lepas tu pandai-pandai lah jimat 6 bulan. Okay. Sorry. Okay. Ya betul. Tuan Azrul ada tulis 1 dinar 916, 600 lebih. Betul lah tu. Masa tu 1 dinar dia 916. Masih 916. Belum popular lagi lah dinar 999 masa tu.
So harga hari ini, Mastercoin share, harga hari ini betul lah lebih kurang 1900. 1942 macam tahun lahir pula. Tahun lahir kita. 1942. So hari itu tapi grade berbeza lah. Yang dinar yang kita ni grade berketurunan 999.9. Harga dia hari ini adalah RM1,942 macam tu. So okay, kita tengok dulu sebelum kita ke round kedua. Kita tengok komen-komen yang ada ni. Ni Ustaz Abdullah Zuhrin ni. Saya pernah beli 1 dinar tahun 2012. Masa tu harga 580. 580 je guys. Terus grab 5 pieces dinar masih ada lagi sehingga sekarang. Wow, cuba kira. 5 dinar dia tu, 5 dinar Ustaz Zuhrin tu 580. Hari ni harga dah 1900 darab 5. Masih ada sampai sekarang. Nampak tak? Macam episod-episod kita yang lepas, emas ni magnet kekayaan, emas ni penawar sifat boros. Maksudnya emas tu tahun 2012, sekarang tahun 2025 masih kekal di tangan Ustaz dan nilai dia berkembang dengan sendiri macam tu kan. So kita tengok ni komen daripada ni seorang anak muda juga ni, GGM kita juga ni. Saya mula dengan Ustaz KB datang college bagi briefing tahun 2018. Ini antara tetamu yang saya nak jemput jadi guest malam ni, tapi dia kata dia segan, dia malu. Jadi tukar orang lain. So Mastercoin pula kata X to stage lah kan. Boleh X to stage ramai-ramai kan. Mastercoin pula kata setengah dinar hari ni RM974. Okey, sebelum kita ke round kedua, saya nak share balik apa yang saya nak share tadi. Sekejap ya, saya try balik. Macam mana ya? Tak remote. Okey, kita kena turun dulu. Ya. Macam ni pun boleh. Kita tengoklah sama-sama kan. Sekejap. Ini adalah apa yang sensasi minggu ni. Minggu lepas pun saya ada bawa sensasi tentang Trump tu yang nak tengok nak melawat dia punya satu kamp tentera dekat Kentucky tu yang di situ terletaknya reserve emas US. Hari ni minggu ni sensasi minggu ni adalah cerita lokal sikit, cerita tempatan. Tapi kita tak belah-belah lah, kita nak cerita sebab bendanya ada emas macam tu. So kita tengok berita yang sensasi minggu ini, SPRM rampas 170 juta termasuk 16 jongkong emas. 16 ni mana 16 kilo lah. So siasatan ke atas PM9. So Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki mengadakan sidang media susulan rampasan wang tunai 170 juta ringgit dalam pelbagai mata wang asing serta 16 kilogram jongkong emas tulen dianggar bernilai 7 juta ringgit. So 1 kilo bersamaan dengan berapa? 452,000 lah kan. Jadi bila ada 16 ketul tu, 16 kilo bersamaan dengan hampir 7 juta ringgit yang membabitkan bekas Perdana Menteri ke-9. Yang lain tak nak komen, situ saja. Jadi kita tengok Pesuruhjaya Ketua SPRM ni bersama orang kiri kanan dia sedang memegang jongkong emas tu. Macam tu. Apa-apa pun kita tak nak komen, kita setakat sampai situ saja. Biarlah pihak berkuasa yang menyiasat. Cuma dia terkait ada cerita bab emas, kita up lah sikit. Okey, inilah contoh 1 kilo KB Gold punya yang saya pegang ni. Kemudian ni dekat tapak tangan saya, tengok saiz dia. Ngam-ngam dekat tapak tangan saya. Tapak tangan saya ada megah-megah ni. Ni memang tapak tangan saya lah ni. Sekejap ya. So kita tengok lagi 1 kilo ni dia berat macam 1 kilo gula tu. Tapi dia padu, dia kecil, dia padat macam ni. Sedap pegang dia. Jadi, tapi disclaimer lah. Maknanya bukan saya punya lah. Cuma mampu pegang sajalah. Macam tu. So ni, kita tonton video ni. Korang tahu tak 1 kilo emas ni sekarang bernilai 450,000. Ya ke? 1 kilo emas ni. Jadi sekarang dicangkakan 1 kilo emas akan menjadi 1 juta ringgit jika emas tu dia naik sehingga 7,000 USD per ounce. Jadi mulakan simpan emas daripada sekarang tak mampu beli 1 kilo,
belilah serendah 0.2 gram. Di KB Gold ada akaun ucap emas yang membolehkan kita beli serendah 0.2 gram tak sampai 100 ringgit saja. Jadi belajar simpan emas dari sekarang, saya akan bimbing sebaiknya bimbingan saya 100% percuma atau apa. Okey? Okey. Tu dia selingan kita hari ini. Nasib baik okey. Sekejap ya. Saya mau balik. Tadi kita kembali balik dekat Hakim. Cikgu Hakim tadi dia kata bermula dengan simpan emas tahun sekitar, mungkin tak berapa ingat, mungkin sekitar 20 ke tahun 2020 ke 2021 lah, bersama dengan sebuah syarikat lain lah asalnya. Syarikat tu kita tak perlu sebut lah. Tetapi kemudiannya saya nak tanya, sebelum nak tanya tentang syarikat, details syarikat, apa yang Cikgu Hakim rasa setelah 4 tahun nak melangkau 5 tahun jadi penyimpan emas, jadi penyimpan emas, penyimpan emas jenis gold bar dan dinar ni, apa perasaan, apa rasanya? Bertuah ke rasa kedal emas ni pada usia awal ketika itu? Okey, silakan. Apa yang saya rasa? Apa yang cikgu feel, rasa sekarang? Rasa bertuah ke rasa seronok tak? Seronok juga. Seronok juga. Selain emas, selain simpan emas, Cikgu Hakim ada simpan dalam tempat lain tak? ASB ke, tabung haji? Saya simpan dalam tabung haji. Sebelum kenal emas, saya simpan dalam tabung haji. Okey. Setelah buat research secara sendiri-sendiri tu, pergi Google, pergi apa semua, masa tu tiba-tiba rasa emas ni satu benda yang bagus lah untuk disimpan, kan? Lepas tu sejak tahun 2020 dah mula menyimpan sehingga sekarang tahun 2025. Nampak tak perbezaan harga dia yang ketara sepanjang dalam tempoh 4 tahun ni? Harga emas tu sangat ketara lah. Kalau jual dulu punya memang confirm dah untung lah. Ada jual tak? Tak beli banyak. Ada jualan juga. Masa baru-baru posting kan, awal-awal tak ada gaji kan. Jadi memang saya gunakanlah emas-emas yang maknanya tapi sebahagiannya saya jual sikit. Yalah, maknanya iyalah, maknanya kita gunakan, kita fungsikan emas tu bila kita perlukan kan, macam tu. Jadi bila pula masanya kenal KB Gold ni dan siapa yang memperkenalkannya? Sebenarnya ini syarikat keberapa saya tak tahu. Saya agen gini lah. Okey, lompat-lompat, banyak syarikat, banyak akaun, banyak akaun emas lah. Saya cuba-cuba ya. Yang kena bayar, yang tak kena bayar, semua saya masuk Okey. Akhirnya saya macam mana? Mula saya tak nampak status orang ni macam dulu saya masuk bawah dia ni. Dia masuk pelbagai lah. Jadinya saya tak tanya pula dia. Saya tanya dia ada beberapa lah. Jadinya saya nampak yang tu saya dah tak tanya dah. Sebab banyak sangat tanya kat dia. Saya pun Google lain. Dan saya terjumpa lah dengan Tuan Fauzi Sabri punya page saya. Lepas tu saya pun main daftar je. Masa tu saya belum buat belian lagi lah. Saya cuba-cuba. Okey. Jumpa saya punya page, Facebook ke, blog ke ataupun landing page? Saya rasa sama ada blog atau landing page lah. Saya pun bukan Facebook. Okey, maknanya Google KB Gold lah kot spesifiknya. Mungkin lah, betul. Okey, lepas tu jumpa dengan saya. Lepas tu terus register melalui referral link saya. Betul. Mula-mula sebagai gold saver biasa, kemudiannya jadi gold advisor dulu sebelum jadi DJM kan? Betul. Ke saya tak ingat? Betul. Saya jadi gold advisor dulu. Setelah posting tu, saya ada beberapa bulan gaji tu lah, segerbuk. Jadi ni saya ambil. Tunggakan, daripada tunggakan gaji tu, maknanya dapatlah selamatkan sebahagiannya, beli emas sehingga layak jadi gold advisor ketika itu. Betul. Okey, terima kasih Cikgu Hakim. Kita pergi dekat Aiman Hafiz.
Aiman tadi dia praktikal. Aiman ni bekas pelajar internship mahasiswa lah, internship dekat office saya lah, dekat Mahkamah Syariah Negeri Sembilan tu. Yalah, kita mula berkenalan. Saya, antara kesyukuran saya bila saya dapat bercakap, berbual dengan student-student intern dekat situ lah. Ada waktu-waktu terluang lah kan, waktu-waktu senggang. Contoh waktu-waktu zaman bila bulan puasa ni, office biasanya akan buat tadarus pagi-pagi. Datang pagi ada sesi tadarus dulu. Jadi dekat situ ada masa senggang-senggang tu boleh dah sembang-sembang. Jadi tujuan saya sembang biasanya saya nak tahu diorang ni belajar pakai guna apa, loan apa, tajaan apa. Ada setengah tu kata dia tak buat apa-apa tajaan, dia guna Pak and Mak, ada mak bapak kaya ya. Jadi tak dibuat apa-apa pembiayaan pembelajaran, PTPTN pun tak ada, semuanya mak bapak dia tanggung. So saya dah jumpa, dah berapa lama saya kerja kan, saya dah jumpa pelbagai ramai lah orang pelajar intern ni, macam-macam lah daripada latar belakang keluarga yang berbeza-beza. Jadi ada masanya saya akan bertanya soalan macam tu lah, mula-mula untuk membuka cerita. Kemudiannya, dan style saya memang tak paksa orang daftar apa semua. Cuma saya paksa dia satu je, join Telegram saya. Saya tak paksa dia daftar apa semua, suruh dia fikir dulu, suruh dia join Telegram Nota Emas saya. So dari situ saya harap diorang sebelum tidur ke apa semua, diorang boleh scroll, boleh baca, tengok video, tengok nota-nota emas yang share. Bila diorang terbuka hati, diorang akan register sendiri. Macam tu lah. So Aiman dah start tahun bila tu Man? 20? Tahun COVID tu lah, 2021 macam tu lah. Yelah, lebih kurang lah masa awal-awal KLB Go muncul jugalah. Jadi sekarang dah tahun 2025. Jadi sepanjang tu lah 4 tahun ni, apa yang Aiman rasa bila dah mula menyimpan emas yang sebelumnya dulu dah kena scam, macam-macam scam. Scam kripto. Kripto tu bukan scam, tetapi orang wujudkan scam. Macam emas juga, emas tu betul, tetapi scam emas tu banyak. Jadi kita tersalah langkah macam tu. Jadi apa perasaan, apa you feel bila dah mula simpan emas dah sepanjang 4 tahun ni? Apa rasanya? Bagaimana? Boleh share? Okey. Apa yang saya rasa pertamanya memang bertuah lah, sebab saya kenal awal untuk simpan emas ni. Dan disebabkan emas ni, saya lebih disiplin menyimpan tu. Sebab sebelum saya simpan emas, yang paling banyak saya simpan dekat ASB. Tapi ASB ni sampai masanya dia boleh korek juga. Jadi saya akan, ASB tu dalam beberapa ribu saya korek balik. Dia tak kekal simpanan tu. Tapi yang emas ni, simpanan saya sejak daripada mula-mula saya simpan, lepas saya daftar saya beli suku gram tu sampai sekarang. Saya tak jual lagi. Tapi makin bertambah lah. Jadi yang satu bertuah, yang kedua saya rasa bangga dengan diri sendiri. Sebab kalau nak compare dengan rakan-rakan sebaya, kalau tanya siapa-siapa pun masa belajar, even masa dah kerja sekarang ni, tanya siapa-siapa yang lebih kurang sebaya saya, tak ramai orang yang simpan emas, yang ada simpanan emas ni. Kebanyakannya kalau tanya simpan kat mana? Kat bank, ASB, tabung haji. Bagi saya tu tak cukup diversify lagi lah portfolio tu. Dia sayang lah dekat situ. Jadi saya rasa bertuah lah kenal awal simpan emas, jadi saya boleh manfaatkan untung jangka panjang tu. So antara matlamat simpanan emas Aiman apa? Okey. Matlamat saya ada untuk emas ada 3. Satu, saya nak pergi haji. Ini yang paling lama lah. Pergi haji. Buat dana yang kedua, untuk pergi haji. Satu. Betul. Yang kedua, dana untuk deposit rumah. Deposit rumah pertama. Ya, betul. Yang 3, ketiga, mas kahwin. Saya punya apa? Yelah, mas kahwin lah. Mas kahwin rendah je, tak sampai 1 gram. Kita nak suku gram kot. Hantaran lah sekali. Kita nak bagi rare lah. Sekali hantaran lah.
sekali kira hantaran. bila akad tu Hmm. dengan 5 dinar macam tu. Wow. aku terima nikahnya dengan mas kahwin Mas kahwinnya 5 sebanyak dinar. 5 dinar. Wow. Kaya. Menarik. So Betul lah. setakat ni dah hampir capai kot. Yang untuk mas kahwin tu dah capai kot. Yang lain-lain tu panjang lagi lah. Ya, Hmm. betul. Tahniah semoga tercapai segala-galanya. 3 yang utama tu, yang ketiga tu rasanya dah achieve dah. Cuma tunggu orangnya dan masanya akan tiba. Betul. Yang kedua tu for long term lagi lah. Untuk haji dan untuk apa lagi satu? Deposit rumah. Itu pun rumah pertama. Rumah pertama tak jauh tu, dekat dia tu. Simpan dengan emas, cepat jadi ni. Kemudian terima kasih Afiq, terima kasih Aiman. Kita pergi dekat Cikgu Afiq. So Cikgu Afiq, tadi Aiman cerita dia punya perasaan feel good dia bila dia dah mula kenal emas pada usia muda ni. So dia memang rasa bertuah, sama juga macam Cikgu Hakim tadi. So macam mana pula Afiqnya tadi memang rasa bertuah. So kemudian di samping bertuah tu, Afiq dah banyak kot memfungsikan emas ni, merasai gadainya, merasai jualnya, bila ada kesesakan jual. Kemudian dia mungkin dah dalam tempoh yang lama tu dah ada tercapai matlamat simpanan emasnya. Silakan Afiq, boleh share dengan kita. Okey, baik. Perjalanan bersama emas ni lah banyaklah dah saya fungsikan. Antaranya yang paling besar adalah saya fungsikan simpanan yang mula-mula saya simpan tu, saya fungsikan menjadi aset yang lebih besar. Saya jualkan emas tu untuk dijadikan deposit rumah. Tapi saya bertindak lebih bijak lah. Saya tak jual pada orang lain, saya jual pada mak sendiri. Maknanya emas ada depan mata dan bila saya boleh beli semula macam tu lah. Jadi dari deposit duit tu saya jadikan deposit untuk beli sebuah rumah di Melaka. Yang mana sekarang rumah tu saya sewakan kepada orang lain dan menjadi orang kata pasif lah, pendapatan pasif untuk saya sehingga hari ni. Alhamdulillah. Itu yang paling besar lah. Kalau nak kata Rahnu keluar masuk tu banyak lah. Ada banyak tujuan. Antaranya nak beli kenderaan. Lepas tu tembus balik. So kejayaan Afiq yang besar adalah dia dah capai matlamat dia dengan simpanan emas dia. Dia boleh jadikan deposit untuk buat belian rumah pertamanya melalui simpanan emasnya. So itulah kita rasanya bertuahnya mereka ni sebab mereka kenal emas pada usia yang muda. Saya kenal emas pada hujung-hujung 30-an dan dah masuk 4 series baru mula bertindak menyimpan emas. Kenal tu dah lama, 10 tahun sebelumnya, tetapi tidak bertindak. Jadi kepada tuan-puan yang menonton siaran Konti Emas Fauzi Sabri malam ini, jadi jangan lengahkan lagi waktu. Masa itu emas. Semakin lama kita tak bermula, semakin kita lengahkan dia, harga emas tak tunggu kita. Hari ini kita kata harga ini mahal, 452 per gram kita rasa mahal. Serupa juga macam Cikgu Afiq, macam Aiman, macam Hakim. Dia pun rasa ketika gram pertama dia beli itu adalah mahal. Begitu juga saya. Saya rasa pada saya beli 285 segram pada Ogos 2020 tu, saya rasa sangat mahal lah sebab memang harga pada itu pernah cecah 300 lebih, 306 paling tinggi ketika itu tahun 2020. Saya beli 285. Bagi saya itu sangat mahal lah sebab itu benchmark harga saya yang beli. Tetapi bila setahun demi setahun berlalu, sekarang 2025, kita rasa 285 itu sangat murah. Ketika itu kita rasa mahal. Kemudian kita rasa sangat murah. Kalaulah harga emas kembali kepada harga itu, saya rasa saya nak beli 2 gram lah sebulan. Macam tu kan. Sekarang kita beli 1 gram 1 bulan. Jika harga emas kembali kita kepada harga itu, saya nak beli 2 gram sebulan. Macam tu. Ada orang lain yang mungkin nak borong lagi. Macam Afiq lebih bermula daripada awal. Mungkin ketika harga emas 180 segram. Macam tu. Jadi sangat bertuah bagi mereka yang bermula awal. Ketika usia yang muda, telah mula membuat simpanan emas 1 gram yang pertama misalnya macam tu. Tak ada 1 gram, tak mampu 1 gram dekat KLB Gold boleh ada.
cara untuk menyimpan emas serendah 0.2 gram, harganya tak sampai pun RM100 macam tu. Jadi sesiapalah anak muda kan, dah ada gaji apa semua, dah ada pendapatan tetap apa semua, mulakan simpanan emas sekarang, jangan tunggu, jangan lengah lagi. Adakan RM100, aku ada RM100 lah nak jadikan emas setiap bulan, boleh. Jadikan RM100 tu convert jadi emas setiap bulan. Yang lain simpanlah dalam bentuk ASB, TH ke apa semua, dalam bentuk simpanan tunai untuk emergency fund. Tetapi emas for long term yang sangat bagus untuk simpanan jangka masa panjang kita. Okey, sebelum kita ke round ketiga, sekarang dah 11.19. Mungkin kita akan stop pukul 12 kot. Tengoklah keadaan. Rasa tak mengantuk lagi kot. Kita tengok dulu komen-komen dekat sini kan. Komen daripada ni Master Koi kita. 5 dinar Ustaz Zurin baru 2,900. Ini harga bila? Harga sekarang. Oh, harga dulu kok. Yang Ustaz kata 1 dinar dia beli 500 lebih tu. So kemudian kita ada amalan kita. Salam, segmen 7 lagu dah mula. Saya nak 7 lagu Sangkar Emas, boleh? Aduh, Sangkar Emas tu macam mana lagunya? Okey, ni Master Coins cakap ya. Dulu harganya Ustaz Zorim tu 2,900 pada 2017 ya Ustaz Zorim cakap tadi. Harga sekarang adalah 5 dinar hari ni RM9,617. Bezanya adalah sebanyak RM3,719 perbezaan harganya. Jadi Ustaz Zorim kalau dia nak jual pun dia dah untung sekitar RM3,000 lebih dengan 5 dinar itu. Kemudian Cikgu Su kata hantaran dan kos kenduri kahwin ya. Tu Aiman, Ustaz Abdul Zorim kata hantaran 50 gram. Ingat cerita Ustaz KB. Oh, hantaran 50 gram. Ni saya nak cerita balik nanti, terutama dekat Hakimah ni. Kisah orang kahwin free tu Okey, terima kasih kepada semua yang komen. Siapa tahu kisah orang yang kahwin free tu, Afiq ingat kan? Boleh cerita, Fit? Kisahnya adalah orang perempuan lah. Dia mendapat emas, simpan sedikit demi sedikit. Setelah beberapa jumlah yang dimiliki, jadi dia deal dengan bakal suami untuk membeli emas darinya untuk dijadikan mas kahwin ataupun hantaran tu kan. Lepas tu jadi milik dia balik. Jadinya macam dia dapat apa yang dia jual, duit dia dapat, emas pun dia dapat. Macam tu. Dia lebih kurang macam inilah kesedaran awal daripada ibu dia sendiri, maknanya menyimpan emas sikit-sikit untuk dana untuk anak dia kan. Anak dara dia, anak perempuan dia. Jadi satu hari datang pihak lelaki datang dengan rombongan untuk meminang, untuk menyunting bunga lah anak perempuan ni. Jadi mak dia, family dia letakkan syarat supaya hantaran tu, dia letakkan hantaran tu berapa value dia. Jadi value dia bersama dengan 50 gram. 50 gram 50 gram. 50 gram sekarang berapa? Cuba tulis kat komen. Kemudian syarat mak dia tu, syarat family dia, tetapi dia tak nak dalam bentuk cash, dia tak nak dalam bentuk wang tunai. Dia nak dalam bentuk value dia tu dalam bentuk gold bar ataupun dinar ni. Jadi pihak keluarga lelaki bertanya, so mana nak dapat gold bar dengan dinar ni? Ni tahun bila ni? Tahun lama dulu tu, belum meriah macam sekarang ni. Jadi dia kata belilah dengan kami ada. Jadi dia pun bawa sekeruput duit untuk membeli gold bar dengan dinar 50 gram tu. Jadi dia bawa balik. Kemudian bila hari perkahwinan tu, hari pernikahan tu, dia bawa lah juga 50 gram tu. Jadi 50 gram ni, keluarga perempuan dah dapat dah duit hasil jualan emas tu daripada pihak lelaki. Kemudian pada hari perkahwinannya tu, pihak rombongan lelaki bawa sekali dulang, bersama dengan dulang tu ada 50 gram. Dan 50 gram tu adalah jadi milik siapa? Milik perempuan tu juga. Kembali balik kepada dia. Inilah contoh seolah-olah macam dia kahwin free. Emas dia dapat balik, gold bar dia tak hilang, dapat balik kepada dia dalam bentuk hantaran ataupun mas kahwin tu. Kemudian wang dia dapatlah sebab lelaki tu telah beli emas dia.
Dan emas dia tu jika ada lagi sehingga sekarang, value dia walaupun ketika itu berapa saja, sekarang 50 gram dah berapa, berganda-ganda macam tu. So itulah satu tindakan yang bijak seorang ibu yang ada kesedaran awal untuk menyimpan emas buat anak dia. Jadi Hakim ada masa lagi tu. Boleh simpan sampai 50 gram tu. Nanti ada mana-mana lelaki datang kan, bolehlah suruh dia beli. Macam tu. Okey, kita round ketiga ni 11.24. Okey lah, menarik lah tu. Jam kita menarik. Antara 50 gram, ingat cerita Ustaz Abdul Zurim. So saya pergi balik dekat Hakim. Jadi Hakim ni juga sekarang adalah apa nama, Gold Group Manager, maknanya Executive Partner KAB Gold. Kan? So sekarang dah berjaya membimbing lebih 50 orang kan? Lebih kurang. Tanya. Antara Gold Manager saya yang menyinar lah yang saya rasa saya nampak sekarang. Bila cukup 100 orang pertama nanti, Roger saya ada hadiah menarik menanti. Jadi, setelah ada pengalaman sendiri simpan emas, kemudian dah lancar bercerita dekat orang, dah berjaya bimbing 50 orang yang direct dengan Cikgu Hakim. 50 orang tu kebanyakannya apa? Strangers ke ataupun kenalan-kenalan? Sebahagian kenalan dan sebahagian orang luar. Orang luar, orang yang tak kenal secara online. Kan tu? Orang luar tu adalah sikit-sikit. Ya ke? Okey. Dalam yang round ketiga ni, saya nak bagi peluang kat Cikgu Hakim supaya cuba macam mana Cikgu Hakim berjaya meyakinkan 50 orang tu. Dalam ruang ni, cuba Cikgu Hakim ceritakan kenapa penonton yang ada pada malam ini kena bertindak menyimpan emas mulai sekarang. Cuba cerita juga. Yakinkan mereka. Silakan. Kenapa kita kena simpan sekarang? Kerana saya telah merasai penyesalan kerana orang lagi awal daripada saya ni beli lebih murah daripada saya beli. Jadi kalau tak mula sekarang, harga emas akan lebih. Nanti menyesal akan datang. Ya, betul. Jadi kena mula sekarang. Betul. Cikgu Hakim konsisten menyimpan emas setiap bulan? Konsisten aja, tapi kecil besar ni dia. Tak adalah sama berapa dia. Ya, tapi pokoknya konsisten lah. Maknanya setiap bulan adalah jumlah gram tertentu yang kita simpan macam tu. Betul? Betul. Jadi apa yang saya nak tanya tadi, 50 orang Cikgu Hakim dah berjaya. Saya belum tanya Cikgu Hakim tadi, matlamat simpan emas. Matlamat simpan. Matlamat pertama saya nak sampai bayar zakat dah dulu. Okey, goal pertama adalah 80 gram yang pertama untuk dapat bayar zakat emas. Betul. Okey, yang kedua? Yang kedua saya nak guna untuk bayar hutang-hutang. Okey, gunakan emas untuk bayarkan hutang-hutang, untuk settlekan hutang. Contoh, saya pernah episod pertama, Dr. Nazira, salah seorang co-saver saya, GGM juga. Dia menggunakan emas untuk settlekan lebih awal loan kereta dia. Jadi boleh, maknanya gunakan emas untuk settlekan hutang-hutang. Ada lagi matlamat yang lain, matlamat jangka panjang? Banyak lagi lah, macam nak pergi haji. Okey. Sikit lah tu. Jadi okey, di samping pengalaman sendiri sebagai penyimpan emas dan rasa dah manfaat simpanan emas ni, Cikgu Hakim juga bertindak sebagai Executive Partner KAB Gold Group Manager, yang sebenarnya kita ni bertindak sebagai guru emas. Kita share ilmu emas kepada orang ramai melalui apa-apa sajalah, online, offline, apa-apa platform. Kita sharing dengan family members kita, adik-beradik apa semua, kita sharing. Orang terima tak terima lain cerita, tetapi yang penting kita berkongsi cerita pasal emas ni, berkongsi manfaat simpanan emas. Jadi apa harapan Cikgu Hakim pada masa depan? Nak membimbing orang
sebanyak mana? Nak jadi pemimpin emas yang macam mana? Oh, saya harap pada masa akan datang kita akan lebih membimbing ramai orang lagi untuk celik emas. Sebabnya Ya. bila dia tak celik emas ni dia ada duit tapi dia belanja ke lain. Ya. Jadi dia rugilah. Jadi Cikgu Hakim ada cita-cita dan matlamat ataupun fokus beliau untuk terus sebarkan ilmu emas kepada orang ramai supaya orang ramai ni, ramai orang Malaysia lah, statistik Bank Negara apa semua kata orang Malaysia ni tak ada simpanan walaupun RM1,000 lah apa semua, 50% daripada rakyat Malaysia. Jadi kita sebenarnya membawa satu solusi kepada mereka. Mana mereka yang gagal simpan acap kali ni, sering kali dan memang gagal pun simpan cash, mana beralihlah kepada simpan dalam bentuk emas. Jadi buat apa kita dah ulang balik kegagalan yang sama kan? Simpan cash, simpan sikit-sikit, korek balik. Simpan sikit-sikit, lama-lama masih sikit. Kita korek selalu. Benda itulah terjadi kepada saya dan terjadi kepada ramai orang juga. Jadi solusinya untuk dikekal, contoh-contoh di hadapan kita tadi, Ustaz Abdul Razurin komen, dia beli 5 dinar pada tahun berapa tu, 2017 ke 2007 ke. Masih kekal simpanan dia sehingga sekarang dan nilai dia berganda-ganda. Berbanding dia simpan duit, entah tak tahu ke mana kan, simpan duit kejap dia habis. Jadi itu Cikgu Hakim, kemudian kita pergi kepada Aiman. Aiman sekarang boleh advisor lagi ke? Macam mana? Aiman sekarang boleh advisor? Saya goal manager. Aiman sekarang dah goal manager. Sorry dah, saya pun tak tengok. Sepatutnya saya boleh tengok sebelum live tadi, tapi tak sempat. Jadi apa harapan Aiman? Aiman dah rasa dah ada ilmu simpanan emas ni. Kemudiannya apa harapan Aiman untuk ni lah sharing benda ni, terutama dekat kawan-kawan kita yang terdekat, rakan-rakan sebaya apa semua ni, supaya mereka pun turut menyimpan emas. Sebab Aiman sendiri dah rasa, dah feel benda ni. Cuba cerita sikit. Meyakinkan orang. Meyakinkan untuk emas ni, satunya dia tak rumit, sangat mudah untuk simpan. Antara pelaburan yang mudah, tak perlu nak belajar apa orang kata, kena belajar graf, kena belajar yang advance punya ni. Emas ni senang je sebab orang dulu-dulu pemain emas juga, dia beli dan simpan. Dan emas ni dia ada nilai dia tersendiri. Nilai yang tersendiri ni kita bawa mana-mana, kita pergi mana-mana, dia tetap bernilai. Dan dia punya untung jangka panjang, emas ni untuk untung jangka panjang. Jadi sementara di usia muda ni tak banyak komitmen, keluarga pun tak ramai lagi kan. Jadi kalau boleh kena mula awal supaya kita boleh simpan banyak-banyak. Dan berkenaan dengan mula awal ni, pelaburan ni dia bukan timing market tu, tapi berapa lama kita dalam market tu. Maknanya berapa lama kita simpan emas. Jangan tunggu bila emas nak murah, sebab emas memang tak akan murah. Sebab kalau emas murah, emas tu dia tak berbaloi lah. Emas ni orang suka sebab dia mahal. Ya, betul. Jadi harapan saya sebenarnya lebih kepada orang-orang muda lah, yang sebaya saya, lebih kurang sebaya saya. Ada yang dah mula bina keluarga kan. Jadi kalau boleh saya nak pada usia muda ni mereka mula simpan emas, termasuk sekali untuk anak-anak mereka akan datang. Sebab ini antara apa yang setelah saya kenalkan emas, KB Gold dengan mak ayah saya sendiri rasa macam kalaulah simpan daripada dulu, untung mereka tak ada experience daripada dulu. Mereka tak ada experience simpan emas daripada dulu. Mungkin barang kemas lah kalau itu. Barang kemas pun saya rasa tak banyak lah. Kalau mak saya mak saya bukan jenis yang barang kemas. Walaupun saya masa belajar, termasuk adik-beradik saya semua sponsor Pak Anmar, tak ada punya PTPTN apa semua. Cuma dia bertuahnya sebab mereka ada kesedaran menyimpan. Mereka menyimpan kat tabung haji. Cuma itulah ayah saya cakap, kalau ada sebahagian dalam emas ni, dah berapa dah jauh dia untung dia. Cuma itulah saya nak
sebaya saya ni sementara anak semua kecil-kecil, mula buka simpan untuk anak-anak jugalah. Kalau bukan untuk dia orang, untuk anak-anak. Ya, Itu untuk sangat dana penting. pendidikan anak-anak. Sebab dia long Betul, term betul. kan. Anak setahun sehingga umur 19, 20 tu, wah memang bagus simpan dalam bentuk emas. Jadi Sebab macam mana penerimaan adik-beradik? adik-beradik tak ada persoalan lebih-lebih. Yang terus buka akaun je. Okey. Sebab ada sokongan mak ayah juga. Alhamdulillah satu family memang simpan emas lah, termasuk extend makcik-makcik. Semua pun dah start simpan emas dengan saya. So mula-mula diorang takut tak? Takut scam ke apa semua? Ada jugalah dia punya kerisauan tu. Sebab waktu-waktu saya perkenalkan tu, masa tu tengah hangat yang berganda-ganda skim ganda emas tu kan. So macam betul ke ni? Ada yang sebab kawan-kawan, lagi-lagi kalau yang cikgu-cikgu, sebab makcik-makcik saya ramai cikgu dan dia orang punya kawan-kawan tu banyak Ramai yang join. ramai join, lepas tu tak boleh dapat balik duit tu. Jadi nak kena yakinkan tu, termasuk terpaksa bawa mak, terpaksa bawa ayah yang tunjuk sekali gold bar depan mata tu. Maknanya depan mata. kalau takut bincang emas tu, kita yakinkan dia orang terus beli yang ni, gold bar depan mata tu. Dan saya masa raya tahun lepas, alhamdulillah saya hadiahkan dengan mak ayah. Saya bagi depan-depan, tunjuk semua orang. Sajalah tu, tak adalah announce, tapi masa salam apa semua tu saya tunjuk. Saya bagi gold bar. So bila daripada situ, mulalah seorang-seorang daftar dengan saya, beli. Alhamdulillah. Itu antara cara direct saya buat lah. Okay, tahniah, semoga Aiman terus berjaya membimbing beribu-ribu orang penyimpan emas yang berilmu dan berjaya seperti Aiman juga. Sebab antara peranan kita ni, kita nak ajar orang simpan emas dengan cara yang betul dan kita nak elakkan mereka kena scam. Itu satu benda yang saya tulis banyak kali. Kita kesian tengok orang kena scam. Satu, orang muda yang mula nak berjinak-jinak dengan dunia pelaburan macam Aiman kena juga. Kemudian golongan pesara. Pesara ni didapat duit EPF ataupun duit pension sekedebuk banyak sekali. Mereka ni sangat terdedah dengan kena scam. Ramai yang kena. Jadi saya alhamdulillah golongan muda, saya tackle golongan pesara ni ramai juga yang bersara dan diselamatkan sebahagian duit persaraan dia jadi emas. Selebihnya pergilah melancong, travel satu dunia, tengok dunia. Tapi mesti ada sebahagian portionnya diselamatkan jadi emas sebab kita tak tahu jangka hayat kita. Kemudian nanti kita ada banyak lagi keperluan untuk, terutama bila kita semakin tua, keperluan untuk kesihatan kita. Ya, mungkin kita ada medical card apa semua. Tetapi dengan ada emas, at least dia jadi pelampung bantu kita pada usia emas kita nanti. Okey, kita ke Cikgu Afiq pula. Cikgu Afiq, tadi Aiman cerita dia, Cikgu Hakim pun cerita, Cik Aiman pun cerita. Jadi Cikgu Afiq ni Mr. Introducer saya, orang yang bertanggungjawab memperkenalkan KAB Gold kepada saya melalui FBS dia pada 2021 tu. Jadi inilah peluang untuk Cikgu Afiq cerita ke orang ramai, meyakinkan kepada mereka. Cikgu Afiq antara di kalangan kami 4 orang ni, Cikgu Afiq yang paling senior lah, yang paling lebih awal mendapat kesedaran simpanan emas ni. Jadi sepanjang pengalaman itu, kemudian bolehlah sharing dengan kami semua. Kenapa perlu simpan emas sejak daripada usia muda? Ceritakan Afiq. Okay, baik. Kenapa kita kena mula dari usia muda lah yang terbaiknya, kalau erti kata lain sekarang lah, sebab kita semakin bertambah usia. Jadi kalau tidak untuk kita mulakan pada ahli keluarga kita yang muda. Kenapa kita kena mula seawal mungkin? Sebab harga emas tak menunggu kita. Kita tengok pada sejarah, sendiri, harga emas tak, kalau turun dia sikit je tapi naik, dan jangka panjang memang naik. Jadi nak kata harga emas turun ada turun naiknya, tapi harga emas tak menunggu sesiapa. Jadi kalau kita ada kesempatan duit lebihan, kita tukarkan sahaja kepada emas. Sebab apa? Dia tak merugikan kita. Nama pun duit lebihan kan. Kalau kita hajatnya hari ni beli, esok jual, tak boleh lah. Jadi dengan apa yang kita ada tu sebenarnya menguntungkan kita. Kita hanya tukar sahaja duit kita kepada
tabungan emas khasnya untuk golongan-golongan yang lebih muda lah. Contohnya macam anak-anak kecil kita, kita mulakan tabungan dia seawal mungkin. Bayangkan dalam berapa tahun kita punya target simpanan, katalah dari lahir anak tu sehingga ke 18 tahun, berapa kenaikan emas tu sendiri sudah pasti melebihi daripada apa yang kita jangka sebenarnya. Sebab yelah, banyak faktor yang mendorong kepada kenaikan emas ni. Faktor ekonomi, sosiopolitik, macam-macam kan. Jadi tak ada kerugian untuk kita pun sebenarnya. Jadi Mula sangatlah seawal disyuk. mungkin lah. Mula seawal mungkin. Kalau tak untuk kita pun, kita sekarang ni walaupun kita sudah berusia, katalah kita sendiri kata kita dah berusia, tak pernah ada istilah lambat sebenarnya. Ya, macam opah kita pesan lah, better late than never lah. Opah lalu pesan macam tu. Jadi sama ada anda yang menonton ni seorang yang muda, maknanya baru grade ke apa ataupun di pertengahan ataupun di usia yang tu, tak ada istilah lambat lah. Better late than never. Maknanya kena mula daripada sekarang lah. Macam ayah Aiman pun, ayah Aiman tadi, family Aiman tu, seperti yang Aiman cerita tadi, maknanya family dia sangat hebat lah. Bapa dia, parent dia tu, maknanya dah ada kesedaran untuk menyimpan yang power lah daripada usia muda lah. Mesti daripada usia muda lah. So Aiman boleh sambung belajar tanpa ada tajaan, tanpa ada pembiayaan dari mana-mana institusi. Semuanya ditanggung oleh ibu bapa dia. Maknanya hebat lah, simpan dekat TH, boleh menyara pelajaran anak, pendidikan anak di peringkat IPT. Jadi itu saya rasa tak ramai ibu bapa yang buat macam tu, Mat. Saya rasa itu 1 dalam 1000 kot. Sepanjang saya interview lah pelajar-pelajar intern yang ada intern kat office saya rasa itu mungkin 1 dalam 1000 kot. Dalam beribu-ribu tu ada seorang, dua mak bapak boleh tahu. Kecuali kalau dia memang daripada keluarga kayangan, itu lain cerita. Ni kalau kita daripada keluarga, iyalah M40 biasa macam tu, tetapi mampu untuk menampung pendidikan anak daripada usia muda. Cumanya dia mungkin tak kenal emas. Tetapi kalau dia kenal emas, macam Aiman sekarang, Aiman nanti akan jadi bapa juga, jadi akan jadi parent. Dah kenal emas pada usia muda ni, nanti dana pendidikan anak bolehlah dibuat dalam bentuk emas. Lebih lagi memberi manfaatnya lebih berganda. Maksudnya kalau TH tu dividen dia berapa sangat kan? Mungkin dulu-dulu tinggi, kemudian sekarang lagi kecil. Tetapi kalau kita tengok emas secara konsistennya, kenaikan tahunan dia secara purata, kita boleh katakanlah dia lebih daripada 15%. Ini yang saya sembang yang paling rendah lah. Tapi tahun-tahun kebelakangan ni dia naik 20% lebih kenaikan harga emas ni. Jadi sesuai sangat untuk dijadikan simpanan pendidikan anak sebab ini for long term kan, daripada tahun pertama sehinggalah umur 19 tahun sebelum masuk ke IPTA. Jadi itu sangat bagus. Juga sebagai dana haji, dan orang selalu share kan, bila kita simpan duit untuk pergi haji, kos pergi haji tu meningkat saban tahun sebab duit. Tetapi bila kita simpan emas untuk pergi haji, kita simpan dana haji kita dalam bentuk emas, kos pergi haji tu menurun saban tahun dengan emas. Jadi dia kontradik. Kita tengok, oh kenapa kos haji ni setiap tahun meningkat? Sebab kita simpan dalam bentuk duit. Sebab duit tu dimamah oleh inflasi, semakin hari nilai dia merosot. Setiap saat sebenarnya nilai dia semakin merosot. Jadi itulah sebab kos pergi haji meningkat. Pergi bazar Ramadan, kawan saya cerita, saya belum jejak bazar Ramadan lagi. Dia kata sekarang kuih seketul RM1, betul ke? Seketul kuih dah RM1 sekarang. Berbanding dulu masa saya kerja satu, RM1 boleh beli 10 ketul kuih. Sekarang RM1 seketul je kuih. Jadi itulah sebenarnya duit kita nilai dia semakin menurun. Kita dah 30 singan tadi kan. Jadi dana haji, dana pendidikan anak memang sangat sesuai disimpan dalam bentuk emas. Saya punya tagline, belanja guna duit, simpan guna emas. Jadi cukuplah kita punya simpanan cash dalam bentuk cash. Kalau government server ni 3 bulan gaji, simpanlah dalam TH ataupun ASB 3 bulan gaji, itu dana kecemasan emergency fund. Bila kita perlukan segera, senang nak ambil kan. Selebihnya simpanlah dalam bentuk emas, jangan simpan duit banyak-banyak.
Kalau orang kerja swasta tu baguslah dah ada EPF. EPF pun tinggi ya. EPF patuh syariah pun dah setara dengan yang konvensional. Berapa? 6.03% ya. So kerja private macam 6.3. Aiman, macam Aiman mesti ada EPF lah kan. Macam tu. Jadi selebihnya, dana persaraan lebihnya convert juga. Sebahagiannya disimpan dalam bentuk emas juga sikit-sikit setiap bulan. Jom. So sebelum kita berakhir dah 11.44, sebelum berakhir malam ni, kita katakanlah dekat mereka yang kata emas ni untuk orang kaya, itu adalah salah. Jadi dekat platform KB Gold ni, uncang emas ni boleh menyimpan sendah 0.2 gram. Harga hari ni RM90 berapa? 40 sen tadi saya share. Tak sampai RM100. Jadi simpan sikit-sikit dalam uncang emas tersebut. Bila cukup setengah gram, dah boleh keluarkan emas fizikalnya. Jika nak, jika tak nak, hold dulu, tunggu. Cukup 1 dinar ke 5 gram ke, bolehlah keluarkan emas fizikalnya jika mahu. Jika tak mahu, biar je dalam akaun tu. Kita boleh jual juga secara online. Klik buy back, nanti KB Gold akan masukkan duit ke dalam akaun bank yang kita registerkan. Sangat mudah sangat simpan emas dengan KB Gold. Dan yang paling penting dan paling mustahak, emas ni adalah item ribawi. Dan kita perlu cari satu platform yang menenangkan kita sebagai Muslim. Menenangkan, mententeramkan jiwa kita. Dekat KB Gold ni ada diterajui oleh dua orang yang utama, Tan Sri Dr. Daud Bakar sebagai chairman, kemudian founder dia Ustaz Khairul Anwar Basir Al-Hafiz. Mereka dua-dua ni adalah tokoh kepenasihatan syariah. Macam Aiman lah. Aiman penasihat syariah sebuah bank lah. Pegawai syariah. Macam itulah kerja macam Aiman. Jadi kita yakin dengan mereka ini, kemudian dilantik juga Dr. Ahmad Sufian Syekh Abdullah, penasihat syariah rasmi bagi KB Gold. Jadi di sini kita jadi yakin untuk berurusan dengan syarikat ini. Itu juga punca Cikgu Hakimah beralih kepada KB Gold mungkin. Macam tu. Jadi sebelum berakhir, kita tengok dulu sedikit sebelum berakhir, kita punya komen-komen ya. Banyak komen-komen dekat bawah ni. Sekejap ya, harga 5 dinar. Kita tengok Cikgu Suryati dia kata hantaran dan kos kependudukan ya. Kemudian Ustaz Abdul Zazuri Nitah tadi. Ini Nur Solihin kata suami saya bagi mas kahwin 1 dinar, sampai sekarang ada lagi dinarnya. Tahun bila tu agaknya? Aku rasa aku kenal tu. Isteri Afiq ni sebab nampak gambar dekat situ. Jadi Afiq bagi dia mas kahwin 1 dinar, sampai sekarang ada lagi. Tahun bila kahwin Afiq? 2017. 2017 sampai sekarang masih ada lagi, tak jual-jual lagi, kekal. Kalau 700 lebih. 700 lebih masa tu. Okey. Kemudian 50 gram. 50 gram sekarang Cikgu Surati dah tulis tu 22,663. Saya rasa dulu yang kes yang cerita perempuan kahwin free tu, masa tu value dia 10,000. Dia letakkan hantaran dia adalah 10,000. Family dia letakkan. Jadi mana nak dapat 10,000 tu, tapi dalam bentuk emas dia nak. Jadi dia beli 10,000 emas 50 gram ketika itu. Tapi sekarang dah 22,000 value dia. Okey, siapa lagi ni? Ni Puan Azian Hassan kata tahniah anak-anak muda yang dah berjaya simpan emas. Tahniah kepada anak muda. So anak-anak muda yang belum menyimpan emas, yang tengah menonton kita sekarang ni, bermulalah sekarang. Kemudian kita nak master boleh simpan emas ke? Maksudnya umur? Nak master? Maksudnya nak sambung belajar lagi? Oh, boleh. Oh, sambung master maksudnya. Tahniah anak muda. Terima kasih Tuan Azrul. So, terakhir sekali, seminit kepada yang terakhir. Masing-masing 3 orang kat sini adalah executive partner KB Gold. Jadi, cubalah ceritakan dekat penonton ni yang belum register, kenapa perlu register dengan saya? Kenapa perlu register dengan Afiq ke, Aiman ke, Hakimah ke? Kenapa? Sebab apa? Sebab saya secara peribadi melihat mereka ni adalah seorang guru emas yang sangat berkompeten lah, maknanya aktif. Mereka introducer ni, kita kena pilih introducer yang betul juga. Kalau kita dapat introducer yang tidur, nanya kita. Jadi kita kena cari introducer yang aktif, yang boleh membimbing kita jadi penyimpan emas yang berilmu. Contohnya mereka bertiga ni. Jadi saya mulakan dengan Cikgu Hakim dulu. Silakan Cikgu Hakim. So kenapa perlu register dengan Cikgu Hakim? Cikgu Hakim akan jadi bimbingan Cikgu Hakim 100% percuma ke?
Yes, maksudnya 100% percuma. Okey. Kenapa? Kenapa Ha, kamu menyimpan dengan saya? bukan menyimpan. Awak saya Kenapa? akan membimbing 100% tanpa waspada. Okey, Okey. saya InsyaAllah lah apa-apa pertanyaan saya akan jawab sebaik mungkin. Dan saya tak tahu dah nak cakap apa. Ustazah kan mengajar kat kelas ni. Ya. Tapi okey, apa pun tadi ya. Cikgu Hakim telah berjaya registerkan dan membimbing 50 orang setakat ini. Saya rasa itu pencapaian yang bagus lah. Saya suka cerita je lah. Saya rasa saya cerita je. Jadi orang macam mak saya dia tak pernah menyimpan emas. Jadi saya selalu update dekat dia cerita. Jadi dia telah yakin dan saya jadi good manager dengan belian dia. Okey. Macam tu lah. Terima kasih Cikgu Hakim. So, Cikgu Hakim ni dia base dekat Gemas. Sesiapa yang ada Gemas kalau nak jumpa dia, nak suruh dia ajar tentang emas, bolehlah jumpa dia. Bolehlah calling dia. Facebook dia adalah Hakimah Saleh tu jugalah Facebook dia. Boleh friend dengan dia lah macam tu. Terima kasih Cikgu Hakim. Kita pergi dengan Aiman. Aiman, so macam mana Aiman? Aiman sekarang board manager, macam mana nak yakinkan orang supaya daftar dengan Aiman dan Aiman nak bimbing mereka jadi penyimpan emas yang berilmu sehinggalah mereka pun jadi macam Aiman juga. Okey, untuk para pendengar yang belum mula simpan emas lagi, boleh mula simpan emas sekarang. Simpan emas dengan KAB Gold mudah caranya beli dan simpan, dan mudah juga untuk dijual balik, mudah untuk buyback. Kalau tak yakin dengan akaun macam emas, kita ada boleh buat belian secara terus, boleh beli gold bar, boleh beli dinar. Dan untuk uncang emas, kita boleh mula simpan sikit-sikit serendah 0.2 gram, tak sampai RM100 pun. Jadi simpanlah, mulakan simpanan awal sementara komitmen tak banyak. Kita boleh mula simpan banyak-banyak, manfaatkan untung jangka panjang. InsyaAllah kalau simpan dengan saya, setakat ni saya memang aktif untuk downline saya bimbing. Setiap kali promosi apa semua saya akan update dan saya akan kongsikan ilmu-ilmu emas dan juga kewangan dari masa ke masa. InsyaAllah. Ya, Facebook namanya Aiman Hafiz juga. Kemudian ada Nota Emas, Telegram Nota Emas juga kan. Semuanya ada dalam tu dan terus disalurkan bimbingan nota-nota emas, video-video dalam Telegramnya, Telegram channel tersebut. Kemudian Afiq ni base dekat KL lah sekarang kan? Kuasa Maju? Afiq pula, Aiman. Aiman. So Aiman dekat Wangsa Maju dan bekerja pun dekat sebuah bank dekat KL. Dekat betul-betul KL Public bank depan KLCC. Berdepan dengan KLCC. So siapa yang menonton ni yang belum pernah simpan emas, nak jumpa Aiman, nak tengok emas dia ke apa semua, emas fizikal dia ada bawa dalam dompet dia tu, boleh pegang-pegang rasa-rasa. Bolehlah daftar dengan Aiman. InsyaAllah dia akan jadi pembimbing yang terbaik buat anda semua. Okey, terima kasih Aiman. Seterusnya Cikgu Afiq. Cerita sikit macam mana. Macam Aiman tadi lah, kenapa orang perlu register dengan Afiq. Saya cerita sikit. Afiq ni introducer saya, AAA Empire. Beliau adalah founder AAA Empire yang terbesar dalam KAB Gold ni. Jadi memang meriah lah, saya salah seorangnya di bawahnya. Dan bernaung di bawah AAA Empire ni, kita ramai wakil jualan lama-lama. Executive partner yang sangat aktif dalam tu. Kita banyak berkongsi, kita ada nota-nota, kita ada video-video, poster-poster, kita sharing dekat situ. Jadi, okey, ceritalah Afiq. Afiq base dekat Bra sekarang. Faham? Ya, okey. Sebenarnya untuk kita menyimpan emas ni, kita perlukan seorang introducer yang bertanggungjawab lah. Tak semestinya saya, tapi saya anak-anak emas bimbingan saya pun semua saya tengok semuanya bagus-bagus, berkaliber. Kalau kita tengok, kita ada sediakan macam-macam grup bimbingan, kita ada sediakan channel-channel bantuan untuk semua yang bernaung di bawah AAA Empire. Jadi sebenarnya bila kita pilih introducer yang betul ni, dia akan membantu kita menyimpan emas dengan lebih efisien lah sebenarnya. Jadi
itu sebenarnya langkah pertama kita, iaitu memilih introducer yang betul. Tak semestinya saya lah, sebab saya tengok ramai lagi pembimbing emas, executive partner KIB Gold yang bagus, macam Tuan Fauzi sendiri, Abang Fauzi. Jadi dia yang mana yang kita selesa sebenarnya. Jadi kalau rasa kita selesa dengan orang tu, tapi kena pastikan dia adalah seorang yang bertanggungjawab. Jadi macam saya, alhamdulillah saya telah wujudkan satu platform memudahkan bukan sahaja penyimpan emas tapi juga executive partner untuk membina kerjaya bersama KIB Gold. Jadi alhamdulillah lah, semoga semuanya dipermudahkan daripada Gold Saver sehinggalah executive partner Gold Group Manager. Jadi semoga semuanya dipermudahkan. Baik, terima kasih Cikgu Afiq, terima kasih kepada Aiman, terima kasih juga kepada Cikgu Hakim yang bersama kita malam ini. 3 orang tetamu undangan kita yang hebat-hebat ni, mereka ni kenal emas sejak usia muda lagi dan mereka merasai pengalaman sendiri dan feel sendiri betapa simpan emas ni sangat bagus untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Tahniah kepada semuanya. Jadi kita pun dah 11.55, sepatutnya kita stop 11.30. Biasalah najak tu jadi sejam setengah. Jadi setakat itu dulu konti emas Fauzi Sabri episod ketiga dengan tajuknya Bertuahnya Kenal Emas pada sejak usia muda. Mereka bertiga ni adalah contoh yang terbaik. Nanti saya akan uploadkan juga video ni sebab Facebook sekarang live dia adalah 30 hari saja berada dekat Facebook, kemudian dia akan delete auto. Jadi saya akan masukkan juga video-video konti emas Fauzi Sabri ni dalam YouTube saya, channel YouTube Fauzi Sabri. Okey, saya rasa setakat tu dulu. Kita jumpa lagi Selasa minggu hadapan dengan tajuk yang akan saya fikirkan kemudian. Jumpa lagi. Terima kasih Afiq. Terima kasih Aiman. Terima kasih Hakim. Hakim kena pandai cakap lagi. Nanti kena buat live sendiri. Buat podcast sendiri ya. Kena buat. Kalau nak berjaya mesti kena buat benda yang sama juga. Terima kasih semuanya. Jumpa lagi. Atas jemputan kami bertiga. Ya, sama-sama. Semoga konti emas Fauzi Sabri ni dia tak hangat-hangat tai ayam lah. Ni baru episod 3. Semoga dia sampai 100 lebih episod macam keluar sekejap tu. Okey, terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Okey, itu dia tadi tuan-puan. Sembang kita bersama dengan 3 orang anak muda. Dengan Cikgu Afiq, Cikgu Hakim dan juga Aiman. Mereka ni dah kenal emas sejak usia muda. Bertuah mereka berbanding dengan saya. Saya kenal emas, bukan kenal. Saya kenal dah lama, cuma bertindak di hujung usia 30-an. Sekarang dah 4 series. Tapi bak kata opah saya better late than never lah. Ataupun macam tu saya beli tahun 2020. Gram saya 285. Sekarang harga emas dah 452. Saya beli 5 dinar, harga dia 5,500, sekarang harga dia dah 9,000 lebih, nak dekat 10,000. 5 dinar tu masih ada bersama dengan saya dalam ni. Dia kekal bersama dengan saya. Jadi itulah dia, jangan tangguh lagi. Bermula sekarang tak mampu 1 gram, bermula dah dengan 0.2 gram. Sikit-sikit tak apa, janji selalu. Yang penting gram kita bertambah dengan signifikan. Maksudnya setiap bulan kita menabung emas. Anda dapat gaji, at least 10% alihkan jadi emas. Convert duit kita tu jadi emas supaya dia jadi simpanan jangka panjang kita. Nanti nilai dia akan berkembang dengan sendirinya tanpa perlu kita buat apa-apa. Itulah menariknya emas. Jadi kita jumpa lagi minggu depan lah dengan tajuknya. Saya pun tak pasti tajuknya apa. Sebelum berakhir, kita layanlah balik lagu ni. Tak ada kot dah lagu. Berakhir je lah kat sini. Saya pun dah tak tahu nak klik mana-mana dah. Terima kasih kepada semuanya. Last comment daripada Puan Azian. Terima kasih semua atas perkongsian. Terima kasih. Saya rasa setakat ini je 11.58. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan Selasa. Berapa hari bulan minggu depan? 11 hari bulan. Bukan. Minggu depan Selasa kita jumpa lagi dengan tajuk yang saya akan fikirkan nanti. Kita akan jumpa pada 7. Mana tak? Kalender ni salah. Okey lah.
Terima kasih kepada semua yang menonton, terima kasih kepada semua yang share, terima kasih kepada semua yang komen. Kita jumpa lagi minggu depan Selasa ya. Pada pukul 10.30 sepanjang bulan Ramadan ni nanti. Lepas bulan Ramadan kita start balik pukul 9 malam. Ada kalanya mungkin saya solo, saya ada presentation tersendiri tentang emas. Ada kalanya saya akan ada tetamu. Begitulah konten Emas Power Zambi. Jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat berpuasa, selamat bersahur esok pagi. Sahur. Okey, sebenarnya saya ada benda nak share. Sekejap. Mana je? Dah tak boleh. Ni. Sebelum berakhir lah kan. Saya nak share kat sini. Satu tips, satu hari. Tip berjimat Ramadan. Saya lupa ni tadi. Sebab syok sangat bersembang dengan mereka. Jadinya kita ni dah tengok sikit lah. Satu tip satu hari. So tip satu Ramadan yang lepas saya dah post kat Facebook. Jika di luar Ramadan kita berbelanja makan RM30 sehari, maka ketika Ramadan RM20 masuk ke dalam tabung setiap hari. So kita dapat berjimat. So sebulan kalau 30 hari kita dapat menabung RM600 jika kita simpan RM20 sehari. RM20 sehari itu untuk breakfast dan lunch kita. Kita skip bulan Ramadan. Jadi kita dapat berjimat. Kita dapat menabung RM600 sebulan. RM600 tu tuan-puan boleh beli 1 gram emas tau. Balance lagi 200. Balance lagi 100 lebih tu buatlah belanja lain. Belanja raya. Jadi itulah menariknya. Maknanya emas kan RM452 segram. Kalau Uncak Emas Plus lagi murah lagi RM9. Dengan RM600 tu boleh beli 1 gram. Selebihnya belanjalah. Kemudian tips berjimat yang kedua adalah jika tak mampu kawan nafsu berbelanja di bazar Ramadan, so jangan pergi. Masak sendiri, 1-2 mata lauk sudah memadai. Jadi kita dapat berjimat dekat situ. Kita perut tengah lapar, walaupun kita pergi bazar Ramadan, macam-macam kita nak beli dan semuanya, bukan semuanya kita makan. Sebab perut kita saiz macam tu je. Banyak yang kita baku sampahkan. Jadi bulan Ramadan ni sepatutnya kita berjimat cermat, makan seadanya, kenang orang-orang yang tak mampu, tetapi kita makan berlebih-lebihan. Jadi kemudian membazir pula tu bukan semua kita makan. Membazir itu kan amalan syaitan. Syaitan telah diikat apa semua, tetapi kita masih berkawan, bersaudara dengan dia sebab kita membazir. Jadi elakkan. Macam tu. Dan tips ketiga adalah hari ini 3 Ramadan, kurangkan juadah, tingkatkan ibadah. Ramadan bukan pesta makan tetapi pesta ibadah. Bila perut lapar, berbuka dengan menu yang ringkas pun menyederakan. Jadi macam tu. Kalau kita masak telur, masak kicap pun dah cukup best dah. Kita makan dengan sangat berselera sebab perut tengah lapar. Minum air ringkas, air kosong apa semua, air sirap pun sudah best. Jadi di situ kita dapat berjimat lagi. Berjimat masuk tabung dan boleh beli emas. Jadi begitulah. Sekian saja malam ini, kita jumpa lagi di lain waktu. Ini jika tuan-puan nak daftar emas secara percuma, daftar Uncak Emas secara percuma, boleh klik kat sini www.emaskab.com. Sekian saja, jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.